boleh jadi betul, boleh jadi salah, boleh jadi tidak tepat penggunaan perkataan tu. Al-Quran ni mesti difahami menggunakan kaedah bahasa Arab. Sebab itulah kalau kita berbincang tentang isi kandungan Al-Quran yang mungkin ada setengah-setengah tu dipertikaikan ataupun diperdebatkan ataupun kontroversi isi kandungannya, kita kata kita akan rujuk kembali kepada teks asal dia dalam bahasa Arab dia. Apa maksud sebenar ayat tu dari segi bahasanya. Sebab kalau kita faham Al-Quran daripada terjemahan, sebenarnya kita memahami Al-Quran daripada pemahaman orang yang menterjemahkan tu. Sebab tu kalau kita tengok dalam contohnya dalam laman-laman web Al-Quran, dia akan sebutkan ini terjemahan siapa, ini terjemahan daripada siapa, ini terjemahan daripada siapa. Dia tak akan sebut ini adalah Al-Quran, tapi ini adalah terjemahan kepada Al-Quran. Sebab Al-Quran sahaja yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita yakin 100% tu, tapi terjemahan dia tu boleh jadi betul, boleh jadi salah, boleh jadi tidak tepat penggunaan perkataan tu. Sebab pemilihan Allah Subhanahu Wa Taala bahasa Arab menunjukkan kata dia ada satu kelebihan dan juga keistimewaan, dan juga kenapa bahasa Arab tu sendiri sebagai contoh, dia adalah bahasa yang ada kata dasar. Contoh kan perkataan, kalau orang belajar bahasa Arab ni dia tahu